So, dari sekolah mana, adik? Oh, SKT Terbelur Jaya. Adik? Bandar Bertas. Mentakap. Oh, jauhnya. Tak jauh, dekat? Oh, dekat. Daripada mana? Ha? Batu Kapur? Oh, SKT Batu Kapur. Oh, pelbagai sekolah hari ini. Jadi, terima kasih kerana dapat bersama pada pagi ini. Pelajar-pelajar adalah daripada kalangan anak-anak darjah 6 kan? Betul, betul. Ada yang darjah 5 mana? Oh, dari pun ada. Darjah 4 ada? Oh, jadi kebanyakannya ada darjah 5 dan juga darjah 6 ya? Jadi setelah kita datang pagi tadi, apa yang adik-adik harapkan? Untuk menang kan? Oh, menang kan? Oh, jadi target dia adalah untuk menang kan? Okey, alhamdulillah, bagus. Ada cita-cita kan? Maksudnya kita dalam hidup ni, kita perlu ada cita kan? Jika ada cita-cita, baru kita bersemangat kan? Jadi cita-cita kita tadi nak menang. Ada cita-cita apa pula? Cita-cita apa? Ha? Oh, nak jadi nombor 1, okey? Untuk jadi yang terhebat, terhebat. So, ada cita-cita apa? Nak dapat hadiah, kan? Nak dapat hadiah. Betul, kan? Semua itu adalah yang kita harapkan dalam hidup punya kehidupan. Jadi pada yang kami sebenarnya daripada Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah. Saya pernah sampai ke Universiti Malaysia Pahang? Tak pernah sampai lagi. Dah pernah sampai Pekan? Siapa dah sampai Pekan? Angkat tangan. Pekan Pahang ada? Oh. Okey, dah pernah sampai Pekan Pahang Siapa yang pernah sampai Gambang? Oh, Gambang sampai Jadi Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah ni ada 2 campus. Satu di Gambang, satu lagi di Medan. Jadi kalau ada kelabangan, ada peluang, ajak ayah ataupun singgah di Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah. So, jadi tingkatan 4, tingkatan 5, adakah cita-cita untuk belajar di sebuah sekolah masih tingkatan 1 nanti? Ada cita-cita? Sekolah mana yang ada nak pergi? Ada? Sekolah mana ini? Tak tahu lagi. Saya baca MRSM. Jadi adik yang bercita-cita nak masuk MRSM. MRSM ni adalah Maktab Rendah Sains Mara. So dulu zaman saya dulu ada 5 aja. Sekarang dia ada 50 kan. Jadi banyak MRSM ataupun Maktab Rendah Sains Mara yang ada di sekitar kita. Kalau di Pahang di mana ada MRSM? Di MRSM di Kuantan ada satu. Di Pekan ada satu. MRSM Pekan. Ada juga di Muazzam pun ada satu. Mana lagi? Di Perlis ada, betul. Di Perlis ada. Mana lagi? Di Bentuk, very good. Di Bentuk pun ada MRSM. Sudah ada 5. Ada lagi tak? Setakat itu yang saya rasa lah kita ada, iaitu di Kuantan, di Pekan, di Muazzam, di Perlis dan juga di Bentuk.
Dan saya sendiri adalah daripada MRSM Kuantan. So saya belajar selama 5 tahun di MRSM Kuantan, daripada tingkatan 1 sampai dan tingkatan 5. So setelah itu saya pergi merantau ke Amerika Syarikat naik kapal terbang selama 17 jam untuk kita sampai naik kapal terbang daripada KLIA mendarat ke Los Angeles. Los Angeles satu bandar Amerika yang agak besar, Los Angeles. So pada ketika itu saya baru umur 17-18 tahun. So pertama kali naik kapal terbang. So sekarang ni dah banyak peluang untuk naik kapal terbang. So moga-moga adik-adik sekian ada peluang untuk naik kapal terbang. Okey, jadi menarik tadi bila adik kata tadi dia nak masuk MRSM kan. So kebetulan MRSM pun banyak di Malaysia di sekarang. Sekolah sains pun banyak, so banyak peluang, so masuk peluang. Dan sekolah-sekolah yang harian pun banyak yang hebat-hebat, kerana zaman sekarang ni zaman banyak peluang. Cuma kena cari peluang untuk mendapat yang terbaik, terhebat. So ini adalah peluang anak-anak pada pagi ini untuk mengetahui berkenaan dengan sains tadi kan, Maktab Rendah Sains Mara kan. Dalam ini juga kita akan didedahkan dengan matematik, matematik, sains, teknologi, engineering, matematik. So ada yang nak jadi engineer, juruterus ada. Oh ada 1, 2, 3. Oh ada cita-cita nak jadi engineer. So dalam bidang engineer ni ada engineer dipanggil electrical engineer, ada juga mechanical engineer, ada juga civil engineer, ada juga chemical engineer. So banyak jenis engineer ataupun juruterus. Ada yang nak jadi doktor. Oh, ada juga nak jadi doktor. So bercita-cita nak jadi doktor. So doktor apa? Doktor ni banyak, dia punya kepakaran. Doktor jadi orang gila pun ada. So doktor pakar dalam bidang perubahan penyakit lah Jadi tentukan kita ada cita-cita supaya kita punya kehidupan itu sentiasa motivated. Motivated. Tapi janganlah cita-cita yang tidak boleh kesampaian. Cita-cita yang kita boleh capai. Dan contohnya tadi tak jadi nombor 1. Mungkin ada setengah kata tak apalah, I want to be a top 10 gitu. Sama saya dulu, saya suka menjadi top 10. Top 10 ni maksudnya dalam subjek sains saya nakkan nama saya ada di situ. Dalam subjek matematik saya nak pun ada nama saya di situ. Jadi saya punya tekanan untuk jadi yang terbaik itu adalah tinggi sangat kan. So saya dulu suka berada dalam lingkungan dipanggil top 10 cita-cita saya kan. Jadi kalau dapat nombor 5 tak adalah kita tertekan kan. Kalau kita jadi kena ada kita to be a top 10, to be a top 10 student. Jadi mana tahu ada rezeki salah satu subjek tu kita menjadi yang nombor 1.